12 tahun dah saya tak puasa. Saya pidiah kena RM2,000 lebih. Boleh tak saya kumpul RM2,000 tu baru bayar, atau kena bayar sikit-sikit? Bayar dalam cupok beras ke duit? Kalau saya berdebak RM2,000 kena atas orang miskin ke kena bagi-bagi? Masih bayar lapah tak? Mana patut dulu, pidiah puasa ke zakat pendapatan? Tolong saya. Jawabnya pendapatan ke diam, zakat pendapatan. Pidiah puasa dulu. Zakat pendapatan tak ada dalam Quran. Pidiah puasa ada. Faham? Dulu hak Quran dulu. Kemudian nak lapah ke mana? Tak payah lapah, tak apa. Apabila beras tu jadi milik kita dah, ataupun hak memang kita asing dah beras tu, atau tangan atau duit tu kita buh suku dah. Nak katakan pidiah duit ni 100 riyal. Tadi duduklah kocek. Maka kita ambil 100 riyal, bubuh lek kocek atas. Sah dah niat. Sunat je pegang. Faham? Masa mana? Masa tu boleh dah niat. Dah afdal niat masa kita nak serah pada orang yang menerima. Situ afdal niat. Kemudian dia nak wis sikit-sikit ke 500 watt 2 kali ke, ada debak wis sekaligus? Jawabnya beri sekaligus. Jangan awak sikit-sikit. Sikit-sikit ni boleh hanya bagi orang yang tak mampu. Pidiah dia kena bayar 1,000, maka dia boleh bayar 200 je sebulan. Tak apa, sikit-sikit. Kalau ada debak, selesai selalu. Kerana esok kalau kita mati, tak selesai. Kemudian boleh wi ke seorang miskin. Tengok qada. Kalau qada tu katakan 200 riyal, seorang miskin sudah. Sebelah rumah kita ada satu keluarga miskin. Pidiah kita 500 riyal. 500 riyal. Balik wi kita. Dah kalau ada banyak, ada katakan 4,000. Awak 500 sekeluarga. Boleh dia gitu.